Saya nak kongsikan supaya dia dapat lurus macam gini. Tali Zenet 12LB ni kan nak macam udangnya, nak ikat rambut udang. Dia lurus je ni. Tengok tu. Tengok. Dia tak adalah macam gini kalau kita bawa buka kan. Bawa buka dari gulungan dia. Dia berkedut-kedut dah macam gini. Ikat mata kail kan. Oh Allah, macam dah macam ikan belut dah. Ini macam mana nak buat tegak ini? Kita buka berapa panjang kita nak. Kita ikat ujung sana dengan ujung. Kita buat dekat ikat antara tiang ke, dekat ampai baju ke, biar dia berjemur panas 2 hari ke kan kita buat. Jadi tegak lah, lurus kan, tali dia lurus lah. Tali dia lurus, senang pula. Tengok, lurus kan, dia tak boleh macam ni. Berpintas, berkeledung-keledung. Jadi bila lepas kita jemur, dia cantik lurus. Ni tip cara saya lah kalau nak buat rambut udang.